Persoalannya mudah tetapi implikasinya besar. Apakah yang sebenarnya sedang berlaku dalam Perikatan Nasional? Adakah peletakan jawatan seorang tokoh mampu mengubah hala tujuh keseluruhan gabungan? Dan lebih penting, adakah PN kini sedang kehilangan sokongan bukan Melayu secara senyap? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional bukan sekadar perubahan struktur kepimpinan, tetapi satu titik perubahan besar dalam landscape politik pembangkang Malaysia. Kenyataan pengerusi Urimai P. Ramasamy yang menyifatkan Muhyiddin sebagai jambatan PN kepada pengundi bukan Melayu membuka satu perbahasan penting sejauh mana PN mampu bertahan tanpa figura penyatu ini. Saudara-saudara yang dihormati, dalam konteks politik Malaysia yang berteraskan kaum dan agama, kepimpinan bukan hanya soal jumlah kerusi atau kekuatan jentera, tetapi juga persepsi dan kebolehterimaan merentas demografi. Ramasamy berhujah bahawa walaupun Bersatu adalah parti berteras Melayu, kewujudan pemimpin seperti Muhyiddin dan Mohamed Azmin Ali memberikan rasa selesa kepada sebahagian pengundi bukan Melayu yang melihat PAS sebagai terlalu ideologikal dan sukar didekati. Hadirin yang budiman, hujah ini tidak boleh ditolak mentah-mentah. Secara realistik, PAS sememangnya memiliki kekuatan akar umbi Melayu Islam yang sangat kukuh. Namun kekuatan itu juga datang bersama cabaran persepsi dalam kalangan bukan Melayu, khususnya berkaitan dasar, retorik dan hala tuju negara majmuk. Di sinilah peranan Bersatu sebelum ini bukan sebagai parti dominan tetapi sebagai penyeimbang imej dan wajah lebih sederhana dalam PN. Rakan-rakan penonton, apabila Muhyiddin dan Azmin tidak lagi berada dalam PN, persoalan besar timbul. Siapakah yang akan mengambil peranan sebagai jambatan ini? Setakat ini, PN belum menampilkan tokoh baharu yang mempunyai pengalaman pentadbiran persekutuan, setanding atau karisma merentas kaum yang sama. Kekosongan inilah yang dilihat oleh Ramasamy sebagai kelemahan strategik PN menjelang pilihan raya akan datang. Saudara-saudari sekalian, perlu juga diperhatikan bahawa krisis ini tidak berlaku dalam vakum. Konflik antara Parti Islam se-Malaysia dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah lama berakar melibatkan perbezaan ideologi, pendekatan politik dan perebutan pengaruh dalam gabungan. Isu di Perlis hanyalah pencetus yang mempercepatkan pertembungan ini ke permukaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari satu sudut, dominasi PAS dalam PN adalah hakikat yang tidak boleh dinafikan. Jumlah kerusi parlimen dan sokongan akar umbi jelas memihak kepada PAS. Namun pengalaman pentadbiran di peringkat nasional masih menjadi kelebihan Bersatu, khususnya melalui tokoh seperti Muhyiddin yang pernah memegang jawatan Perdana Menteri. Ketidakseimbangan inilah yang selama ini cuba diurus secara kompromi, tetapi kini kelihatan semakin rapuh. Saudara-saudara yang dihormati, Ramasamy turut mengaitkan perkembangan ini dengan dinamika lebih besar melibatkan UMNO dan Kerajaan Madani, khususnya berkaitan isu Najib Razak. Kekecewaan sebahagian pemimpin UMNO terhadap kegagalan usaha mendapatkan tahanan rumah serta reaksi beberapa pemimpin DAP telah mencetuskan spekulasi kebangkitan semula muafakat nasional. Hadirin yang budiman, sekiranya MN benar-benar dihidupkan semula, implikasinya bukan kecil.
ia berpotensi melemahkan PN secara langsung dan mengubah landscape pembangkang secara keseluruhan. Dalam senario ini, PAS mungkin mempunyai pilihan strategik baharu, manakala Bersatu pula berdepan risiko terpinggir. Inilah konteks yang menjadikan peletakan jawatan Muhyiddin bukan sekadar keputusan pribadi, tetapi langkah politik dengan implikasi berlapis. Rakan-rakan penonton, ada pandangan yang menyatakan PN akan menjadi lebih kukuh selepas pemergian Muhyiddin. Kononnya, tanpa konflik dalaman. Namun seperti yang ditegaskan Ramasamy, realiti ini di lapangan mungkin berbeza. Ketiadaan figura penyatu seringkali mendedahkan perbezaan yang selama ini diselubungi oleh kompromi kepimpinan. Saudara-saudara sekalian, persoalan terbesar kini ialah masa depan sokongan bukan Melayu terhadap PN. Tanpa strategi jelas, naratif inklusif dan kepimpinan yang boleh diterima berentas kaum, PN berdepan risiko kembali dilihat sebagai gabungan yang terlalu sempit dari segi demografi. Dalam politik pilihan raya, persepsi seringkali sama penting dengan realiti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tambahan kepada itu, PN juga perlu berdepan cabaran dalaman dari segi kesinambungan kepimpinan. Siapakah yang mampu mengisi kekosongan kepimpinan strategik ini? Adakah PN akan melahirkan tokoh baharu atau bergantung sepenuhnya kepada kekuatan sedia ada PAS? Jawapan kepada soalan ini akan menentukan hala tuju gabungan itu dalam jangka sederhana dan panjang. Saudara-saudara yang dihormati, dari sudut pengundi, ketidakstabilan dalaman sering memberi isyarat negatif. Pengundi bukan Melayu khususnya cenderung melihat kestabilan, kejelasan dasar dan kepimpinan sederhana sebagai faktor utama sokongan. Tanpa usaha pembaharuan naratif, PN mungkin berdepan kesukaran menembusi segmen ini. Hadirin yang budiman, ini memperkukuh kesimpulan bahawa krisis PN pasca Muhyiddin bukan sekadar episod sementara tetapi cabaran struktural. Pertama, PN kehilangan simbol keterbukaan kepada pengundi bukan Melayu. Kedua, konflik dalaman PAS Bersatu semakin terserlah tanpa penimbang tarah. Yang ketiga, kebangkitan semula MN berpotensi mengubah keseluruhan ekosistem pembangkang. Dan yang keempat, PN kini berada di persimpangan sama ada melakukan pembaharuan strategik atau berdepan risiko perpecahan berpanjangan. Jadi persoalannya kini, adakah Perikatan Nasional masih relevan sebagai gabungan pelbagai kaum? Atau akan kembali menjadi blok politik yang terhad kepada satu segmen sahaja? Apakah langkah seterusnya PN selepas kehilangan tokoh penyatu seperti Muhyiddin Yassin? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah PN masih punya masa depan yang kukuh? Atau ini permulaan kepada perpecahan lebih besar? Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.